Anak kepada bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Omar Hafiz Mohamad Puat, tampil mempertahankan pendirian bapanya, Datuk Dr. Mohamad Puat Zarkashi, berhubung kenyataan mengenai hala tuju parti yang menurutnya bertujuan memastikan kelangsungan UMNO untuk dekad akan datang. Menurut Omar Hafiz, kenyataan bapanya mungkin dilihat tidak selari dengan strategi semasa, namun beliau percaya masa akan menentukan siapa yang sebenarnya lebih awal melihat cabaran politik yang bakal dihadapi UMNO. Beliau mengulas kenyataan beberapa pimpinan UMNO yang menegaskan bahawa UMNO bukan parti anak beranak susulan isu pencalonan ahli keluarga pemimpin. Saya tiada masalah dengan pandangan mereka dan saya tiada masalah tidak dicalonkan. Itu tanggungjawab mereka untuk mempertahankan naratif parti. Apa yang lebih merisaukan ialah apabila real fighters dalam parti sendiri memilih untuk berdiam diri dan tidak berani bersuara mengenai what is going on with the party. Omar Hafiz turut berkata, kenyataan dibuat pimpinan UMNO hari ini mungkin mampu menyelamatkan BN untuk menghadapi PRN Johor supaya tidak kehilangan banyak kerusi atau gagal mengulangi pencapaian 40 kerusi seperti PRN yang lalu. Tetapi kenyataan dibuat oleh ayah saya mungkin bukan untuk menyelamatkan PRN kali ini, sebaliknya untuk menyelamatkan UMNO bagi tempoh 10 tahun akan datang. Beliau menambah, masa akan menentukan siapa yang sebenarnya melihat masalah lebih awal apabila pengundi muda bertambah ramai dan majoriti orang Cina keluar mengundi. InsyaAllah tindakan dan keputusan ayah saya ini akan dinilai oleh sejarah 5 tahun akan datang kerana tiada siapa yang cukup berani untuk melakukan perkara yang sama.